Awal mula menabur emas, lebihlah beruntung. Bagi contoh, mereka yang bermula 5 tahun lepas, 6 tahun lepas, mereka dapat beli emas pada harga yang jauh lebih murah dan dapat lebih banyak gram emas. Dan mereka yang bermula di usia 20 tahun lebih beruntung berbanding mereka yang bermula agak sedikit lewat 50 tahun. Sebab mereka yang bermula di usia 20 tahun, mereka ada tempoh masa yang lebih panjang untuk menabur emas. Tetapi mereka yang bermula di usia 40 tahun, 50 tahun ada juga kelebihan. Sebab pada usia-usia begini biasanya kewangan jauh lebih stabil. Jadi mereka boleh menabur dengan jumlah yang lebih banyak. Jadi tuan-puan, jika kita di usia muda, kita mulakan sekarang. Dan jika kita di usia 40 tahun, 50 tahun, kita mulakan juga sekarang daripada langsung tak menabung, langsung tak ada keuntungan. Duit simpanan tak ada, di usia-usia senja dah tak mampu lagi nak bekerja keras untuk membina tabungan yang banyak. Jadi duit yang ada, kalau kita nak simpan ataupun nak guna dengan jangka yang lebih panjang, selamatkan saja bekukan dalam bentuk simpanan emas di akaun emas GAP. Melalui platform akaun emas, anda boleh menabur mengikut kadar yang mampu milik, paling rendah RM100. Bagi anda yang gemar pegang fizikal di tangan, anda boleh keluarkan pada bila-bila masa. Bagi yang nak saya bantu menabur emas, jom klik sign up atau DM saya.